tuan-tuan, orang yang sewaktu hidup di dunia menjadi hamba kepada makhluk. Bebaskan diri kita. Ini orang bagi arahan, tangkap Ustaz Syaril Long. Ni Selangor ke wilayah ni? Wilayah okey lah, Jawi. Selangor tu. Jawi kalau tak faham lagi, kita tangkap dia masuk Jawi sekali lagi. Ni belah Selangor tu. Ahmad Jais. Orang bagi arahan tangkap pendakwah, dia nak tangkap apa ni? Taat mengkhinzir buta. Teliti dulu siapa yang nak ditangkap. Penjenayah ke? Apa Syaril Long ni batang kali ke? Syaril Long ni botak cin ke? KMM, JI, pendakwa yang bercakap ada dalil Quran dan As-Sunnah. Itulah Tuhan turun bala, susah kehidupan mereka. Ada seorang Jais tu meninggal dunia dah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Umur 33 tuan-tuan. Penguat kuasa Jais. Yang betul-betulnya sepatutnya nak kena tangkap puak-puak yang bermaksiat. Betul atau tidak? Bukan ustaz. Malam ni saya ajak tuan-tuan bermaksiat kepada Allah kan? Saya nak ajak tuan-tuan dan diri saya bebaskan diri kita daripada azab neraka yang sedang menanti golongan yang mendurhakai Allah. Kehidupan di dunia ni sekali ni je. Jangan guna kaedah hidup di dunia sekali. Inilah masa kita nak berpoya-poya. Amboi. Ni mana punya perkataan ni? Ni pandangan mangkuk hayun mana ni? Kamu di dunia kamu bermaksiat, ya, hidup sekali bermaksiat di dunia, kamu akan sengsara selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, sebagai peringatan pada kita, bebaskan diri kita daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk. Jangan, kecuali arahan-arahan yang betul. Kalaulah kata takdir, pemimpin negara kita buat pengumuman melalui radio TV, Perdana Menteri lah misalnya, khalifah kita, Khalifah Islam Hadari, kalau dia bagi arahan, saya menyuruh semua umat Islam di seluruh negara pada hari Khamis ini kita berpuasa sunat sempena menyambut hari kemerdekaan yang ke-50. Yang tu jadi wajib, semua orang kena puasa. Jadi wajib tu. Nampak tak? Sebab ini arahan yang baik. Tapi dia pun kena puasa juga. Jangan dia suruh orang puasa, dia bagus duk makan. Banyak cantik. Yang tu jadi wajib. Pada malam hari kita akan mengadakan bacaan Yasin. Minta supaya negara kita ni aman sentosa, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kan bagus. Betul atau tidak? Malam Khamis tu hangpa tunggulah. Macam-macam ada. Maut pula lah. Anak luar nikah nanti banyaklah berlaku. Na'udzubillah tuan-tuan. Membazir wang rakyat pula tu. Macam mana kita kata tak bazir? Malam pun saya sebut. Saya nak tunjuklah. Dalam Malaysia ni saya nampak ada seorang pemimpin yang betul-betul insya-Allah menepati Al-Quran As-Sunnah. Saya tak berapa pasti nama dia. Negeri dia dekat-dekat Afrika Selatan. Nama dia Kelantan. Pemimpin negara ini mengharamkan judi, mengharamkan penjualan arak. Pemimpin negara ini membina rumah kos rendah 28,000 3 bilik diberi secara percuma kepada rakyat yang miskin. Dia tidak membazir tuan-tuan, wang rakyat, bukan wang bapak dia. Ini dah beli jet baru pula dah. Hampa tak tengok? Kami tengok dah tadi. Duduk dalam garaj 200 juta
Tentera naik nuri, cepat mati. Patutnya menteri naik nuri. Nah, tuan-tuan bayang, tuan-tuan nak bakar bunga api ni 50 juta peruntukan. Kalau bagi kepada pemimpin negara Kelantan tersebut, tuan-tuan, 50 juta, beliau boleh membina 1,600 buah rumah. 28,000 kos rumah tu. 3 bilik diberi secara percuma kepada seluruh penduduk negeri dia yang miskin, yang betul-betul miskin, dengan tidak mengambil kira kamu menyokong aku atau menentang aku. Adil atau tidak tu Haji? Awak lambat nak jawab. Orang belah sana apa? Dia pun terpaksa jawab juga. Tak jawab kena belasah. Nampak tak tuan-tuan? Di negeri itu sahaja iklannya wanita semua menutup aurat. Maya Karin pun tutup aurat. Kenal tak Maya Karin? Memang warak tahu mana, aku pun kenal. Di Malaysia, Salko Maya Karin, rambut macam Pontianak. Tapi kalau di Kelantan pakai tudung. Tutup pula. Ni dia tuan-tuan, contoh satu-satu negeri atau negara di dunia yang memberi pinjaman kepada kaki tangan tanpa faedah. Tambah membantu warga emas dan tidak mengambil kira bangsa apa, agama apa. Asalkan ayatku mati hari ni, gopak. Tahu gopak? Tak tahu. Sipak? Tak tahu. Setak? Yang tu hampa semua tahu. 500 2 bulan selepas kematian 2,000. Kerajaan mencarum 3.2 juta dengan takaful Malaysia kerana nak bantu ketika berlaku kematian kepada rakyat dia. Bagus atau tidak? Cuti bersalin 60 hari. Kerja 2 hari cuti dalam seminggu, 5 hari saja. Apa dah mereka kata Tok Guru ni malas. Malah akhirnya dia pun 5 hari juga. Nang boti nang kui boti kui. Pak Haji faham apa saya cakap Pak Haji? Nak kata tak baik kah? Arak tidak dibenarkan dijual secara bebas. Minum di tempat yang disediakan. Tak baik kah? Tengok tuan-tuan, tahun depan kalau dengan izin Allah, satu lagi projek. Projek apa tuan-tuan? Cuti edah. Bagi pekerja kaki tangan kerajaan yang kematian suami, mereka akan bercuti 4 bulan lah. Mati suami kan, 4 bulan gaji penuh. Baik tak baik? Kita telah memperkenalkan segala-galanya. Pajak gadai Islam bermula di negeri itu. Hari ini bank rakyat pun ada pajak gadai Islam. Kita tak mau rakyat terlibat dengan sistem-sistem riba. Tidur atas riba boleh. Mengangguk cepat yang tu. Ni kaki tidur atas riba ni. Riba, kita tak nak rakyat terlibat dengan sistem riba. Baik atau tidak tuan-tuan? Jawab kuat sikit. Kalau baik, kenapa kalah pilihan raya? Ni yang susah ni. Bukan nak kempen, tapi lebih kurang macam tu juga. Makhluk seperti ini menjadi kewajipan kepada kita bersama mentaatinya. Dia tidak menyalahi syariat. Bila datang bulan apa dia? Allahu Akbar, Isra' Mi'raj bulan Rejab di Kelantan, setiap masjid diberi peruntukan, setiap daerah, supaya mengimarahkan masjid dengan program-program qiyamul lail. Karena bulan Rejab sempena bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam